Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Okay, semoga anda semua sihat sejahtera. Kan? Kita baru je lepas kita cuti panjang. Agak panjang lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad, Isnin. Okay, hari ni hari Selasa dan kita bermula semula kita punya sesi live. Okay, jadi untuk pengetahuan anda, hari ni 13 Mei 2025, harga emas RM487 untuk 1 gram. Dan ini adalah antara harga yang terendah. Mungkin ramai daripada kalangan kita yang dia rasa macam, Mona, kenapa harga tiba-tiba turun? Bukan ke tu hari harga naik macam nak pergi ke naik roket kan? Bukan main laju lagi naik. Okay, kenapa hari ni harga emas turun? Okay, untuk info, okay, kalau anda dalam Mona punya group, Mona sudah maklumkan bahawa kalau sebelum ini harga naik laju. Sebab apa? Sebab berlaku perang tarif antara US dengan China. Dan sekarang apabila berlaku perbincangan, okey, mereka bersetuju untuk mengurangkan sedikit ketegangan antara perang tarif tersebut dan masing-masing mengurangkan tarif kepada 10%. Jadi kiranya daripada berlaku ketegangan tu dah kendur dan harga emas kembali tenang. Okey, jadi apabila harga emas kembali tenang, okey, ini adalah perjanjian dalam tempoh 90 hari. So take point, okey, take note. Kita tenang selama 90 hari. Siapa bagi gambar-gambar tu cantiknya? Terima kasih. Okey, kita tenang selama 90 hari daripada ketegangan ataupun daripada tarif war. Namun, di sebalik dunia yang lagi satu, yang itu tarif war. Dia bukan war yang menggunakan peralatan ketenteraan. Okey, ini adalah peperangan perdagangan. Tetapi di sebalik dunia yang lagi satu, kita ada peperangan yang betul-betul perang. Okay, di antara Pakistan dengan India. Jadi kita pun tak tahu bagaimanakah kesan daripada peperangan ini semua kepada kita punya harga. Namun apa yang Mona boleh berikan adalah tak perlu kita nak sentiasa melihat harga yang turun naik macam roller coaster ni setiap hari. Okey, terima kasih yang bagi gambar cantik-cantik ni. Okey, kita tak perlu tengok harga ini setiap hari. Dan mungkin anda tertanya-tanya, Mona, jadi kalau kita nak tengok harga, sebenarnya bilakah masa yang sesuai kalau kita nak tengok harga emas? Jawapan dua. Harga kita tengok bila kita nak beli. Yang kedua, bila kita nak jual. Okey, so bila harga nak beli tu sebenarnya kita beli bukan semasa harga rendah. Tetapi kita beli semasa kita ada duit. Kalau kita tunggu nak beli emas ketika harga rendah, let's say hari ini harga emas rendah. Mungkin kita belum gaji lagi. Kita tak boleh nak hold harga emas ni mengikut kita punya kehendak. Let's say kita kata okey, kita nak sangat harga 487 ni contohnya. Tapi kita belum gaji. Hari ni baru 13 hari bulan. Gaji paling-paling pun masuk 20 hari bulan, 21 hari bulan. Ada seminggu lagi. Jadi kita tak boleh nak hold harga kalau kita tak ada buying power. Okay? Let's say lah kita abaikan kita punya buying power. Kita nak beli pada harga yang kita nak. Tapi hari ni kita ada duit. Okay? Mungkin baru-baru ni kita balik kampung. Mak kita kata, kakak, mak ada dapat duit kebun tau. Kebun kita tu dah berhasil. Mak bagi sama rata untuk kita semua nak beranak. Contohnya. So mak bagilah RM1,000, RM2,000 contohnya. So tak perlu tunggu harga emas turun. Tetapi kita ada duit ketika itu. Itulah yang kita tukarkan kepada emas. Sebab apa? Okay, mungkin anda tertanya-tanya pula. Mona, kalau contohnya hari ni kita beli, lepas tu besok harga emas turun. Jadi apa berlaku kepada kita? Dia tak jadi apa-apa.
Sebab emas tu kita dah beli. Okay, dia tak berlaku apa-apa kepada kita sebab emas tu kita dah beli. Jadi dia tidak memberikan kesan kepada kita sebenarnya. Sebab tu Mona kata apabila kita, meja bergerak pula. Apabila kita nak tengok harga dalam dua situasi. Pertama nak beli, kedua nak jual. Okey, nak beli tu sebab apa kita nak tengok lah. Berapa duit, berapa harga hari ni, berapa duit kita ada, berapa gram kita boleh dapat. Okey, kemudian apabila kita nak jual, kita kena pastikan harga ketika kita nak jual lebih tinggi daripada ketika kita nak beli. Sebab tu kita kena ingat berapa harga kita nak beli. Okey, itu kesnya kalau kita beli item yang besar. Tapi kalau kita ni spesiesnya beli 1 gram, 1 gram. Okay, kita beli 1 gram, 1 gram, 1 gram, tak payah tengok harga. Ataupun kita adalah orang yang beli RM100, RM100, RM100 pun tak perlu tengok harga. Sebab nanti kita boleh jadi gila. Sebab kalau satu hari ataupun 1 tahun ataupun 1 bulan anda beli 1 kali, anda tengok harga. Ingat harga lah, bukan tengok, ingat harga. 1 tahun ada 12 kali anda buat belian. 10 tahun ada 120 kali anda buat belian. Takkan anda nak ingat semua harga tu? Tak perlu. Jadi apa yang Mona buat adalah apabila Mona pertama kali nak buat belian. Yang ini memang pertama kali betul-betul. Harganya adalah 135, beli pada tahun 2014. Memang pertama kali. Inilah yang Mona tulis. Yang lain Mona dah tak tulis dah. Sebab apa? Sebab Mona tahu. Selepas je 135 ni, dia tidak jadi 134. Dia terus bergerak sampai contohnya harga hari ini 487. Ataupun harga yang tertinggi sebelum ini adalah 533. Ya, harga emas daily ada turun, ada naik. Tapi kalau kita pandang dia untuk jangka masa panjang, dia dalam trend menaik. So, anda tak perlu risau. Okey, so tadi kita bagi tahu bilakah waktu yang sesuai untuk kita tengok harga. Yang pertama semasa kita nak beli, yang kedua semasa kita nak jual. Waktu kita nak beli adalah kita nak tengok berapa harga dia sebagai benchmark price. Waktu nak jual adalah untuk pastikan semasa kita nak jual, harga itu lebih tinggi daripada harga kita nak beli. And the rest tu tak payahlah nak tahu sangat. Sebab apa? Emas ini dia adalah satu perkara yang straight to the point sahaja. Okey? Senang. Beli, simpan, cukup ataupun capai matlamat. Lepas tu boleh jual untuk capai matlamat anda. So dekat belakang ni, Mona pun ada senaraikan beberapa matlamat lah untuk orang simpan emas ni. Contohnya nak beli rumah, contohnya nak berkahwin, nak beli kereta. Ataupun contohnya kita ada anak nak masuk universiti. Ataupun kita sendiri pernah masuk universiti dan kita nak bayar semula pinjaman PTPTN kita. Okey, so itu semua matlamat dan itu semua matlamat yang kita nak capai dalam jangka panjang. Bukan kita beli hari ini, besok kita nak lunaskan matlamat kita. Okey, tak ada orang yang dia hari ni dia beli emas, lepas tu besok dia nak kahwin. Bukan macam tu. Okey, sebab apa? Tak bolehlah, melainkan emas yang dia beli tu untuk dijadikan sebagai hantaran. Kalau dia kata nak dijadikan sebagai modal untuk melangsungkan perkahwinan, dia tak untung. Tapi kalau dia kata sebagai hantaran, dia boleh untung. Sebab apa? Hantaran ini akan disimpan. Okey, tapi kalau nak sebagai modal perkahwinan, di mana emas ini dia nak kena jual dulu, so automatically kita tahu dah dia takkan untung. Sebab apa? Harga daily dia akan ada turun dan ada naik. Dan kalau kita tengok nilai spread ini sendiri 9% sebagai contoh, satu hari punya turun naik tak boleh cover lagi. Okay? So, faham tak? Faham tak Mona punya perkongsian yang Mona nak kongsikan pada hari ini? So, kita dah nampak
hari ini harga emas tenang-tenang. Meh kita tengok sekejap sebab kadang-kadang bila dah nak pukul 9 ni market dah mula start. Okey, sekejap market dah nak mula start, kadang-kadang harga akan melonjak. Okay, so kita tengok harga sama je. Tak ada pergerakan harga yang drastik dan graf pun tenang sahaja. Okey, kalau anda nak tengok grafnya tenang ke tak tenang, Meh Mona tunjukkan. Okey, contohnya grafnya. Okey, kalau kita tengok. Okey, dia ada sedikit peningkatan tapi peningkatannya lepas tu tegak ajalah. Tidak seperti beberapa hari yang sebelum ni yang dia memang macam roller coaster turun dan naik. Okey. Hai Encik Man Grab. Okey. So untuk anda yang berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh bertindak sekarang ketika harga emas sedang turun. Dan ramai yang tertanya-tanya kenapa harga emas turun. Sebelum ni harga emas bukan main meroketnya macam nak pergi ke mana. Okay, harga emas turun adalah disebabkan oleh berlaku perjanjian ataupun persefahaman antara dua blok perdagangan yang besar iaitu Amerika dan China. Sebelum ni mereka berperang tarif. Sebelum ni dia berperang tarif. Menaikkan tarif perdagangan antara satu sama lain sehingga 125% sehingga 145%. Namun kini tarifnya diturunkan kepada 10%. Jadi sekarang ni dah perang tarif itu ketegangannya dah tiada. Tak tegang lah. Okey, dah ada persefahaman. Okey, sebab tu kalau kita tengok, emas ni dah dilupakan balik semula. Untuk info, emas adalah safe haven. Di mana kalau berlaku apa-apa kepada ekonomi ataupun dunia, semua orang akan berlari kepada emas. Sebab tu apabila berlaku apa-apa kepada ekonomi, kepada perdagangan, kepada politik, semua orang akan berlari kepada emas dan harga emas akan meroket. Tapi kalau contohnya sekarang perdagangan stable, orang pergilah buat perdagangan, dia tidak simpanlah dia punya kekayaan dalam bentuk emas. Okey, so harga emas turun kembali. So ini adalah peluang untuk kita untuk membuat tambahan simpanan atau siapa yang lagi yang belum ada simpanan boleh buat sekarang. Okey, ada 100 simpan 100, ada 1000 simpan 1000, ada 10,000 simpan 10,000. Tak perlu bertangguh, tak perlu bertunggu-tunggu. Dan semua emas itu adalah emas yang anda simpan ni semuanya adalah emas fizikal. Dan emas fizikal ini anda boleh pilih sama ada nak pegang dekat tangan ataupun nak simpan dalam akaun. Contoh, kalau yang dekat tangan Mona ni adalah antara emas yang disimpan di tangan. Dan kalau contohnya antara emas yang simpan dalam akaun adalah yang dalam akaun gap ni. Sekejap kita cahayanya terang sangat ke apa ke? Lagi tak nampak. Sekejap. Slow sikit. Okey. Contoh. Ini adalah antara gram yang kita simpan dalam akaun. Simpan sikit-sikit sampai gram dia banyak. Dan kalau anda ada orang kata, Mona, gram saya hilang, tak nampak. Okey, nampak tak mata tu? Anda nampak mata, anda tekan. Anda tutup balik mata dia hilanglah balik. So, ini adalah untuk orang yang malu-malu nak tunjuk dia punya gram kan. So, anda boleh sorokkan anda punya gram masuk dalam tu supaya tak nampak. Macam fungsi dekat kita punya bank account juga. Okey, sekejap ya. Kita ada orang bertanya ni. Saya ada bagi tu pada kawan saya ya. Nak boleh. Ya. Pulang. Ya. Okey. Okey, baiklah. So, ada soalan ke? Okey. Hai Kak Saada.
Okay, ada soalan ke? Kalau ada soalan, boleh type dekat ruangan komen. Mona akan berkongsi dengan anda jawapan supaya anda ada orang yang boleh guide anda. Okay, untuk info, kalau kita selalulah dealer-dealer ni cakap kan, kalau simpan emas dekat public gold ni, anda kena cari dealer yang betul. Sebab dia macam apa? Dia macam berkahwin. Once you dah engage dengan dealer tersebut, dia adalah forever and ever. Tapi under certain syarat you boleh lah untuk putuskan hubungan. Tapi dalam situasi normal, your engagement tu adalah forever. Jadi anda kena cari dealer yang betul-betul yang boleh bantu anda. Ada kadang-kadang mereka nampak dekat media sosial, macam cantik lah kakak ni, nak simpan emas dengan dia lah. Lepas tu bila message tak reply. Lepas tu bila ada masalah tak membantu. Kadang-kadang kita melihat pada luaran tapi kita tak nampak apakah dia punya kesan dan akibatnya dalam jangka masa panjang. Bila semua orang memandang kepada, wah kakak cantik, semua orang nak dengan kakak cantik pun tak cukup tangan dek. Okay, maksud dia macam tu. Jadi pergilah dekat kakak tak cantik sangat ni. Yang kaedah macam tu. Gitu boleh. Tak adalah. Gurau aja. Okay, pagi-pagi ni kita bergurau-gurau. Okay, so hari ini kita ada sesi anda tanya, saya jawab. Selain daripada tu, saya ada set of question yang saya boleh throughout dekat anda semua dan saya akan kongsikan dekat anda semua apakah jawapannya. Okay, so hari ini kita kata, soalan yang pertama, orang selalu tanya, Mona, berapakah modal untuk kita mula simpan emas dekat public gold? Untuk info, anda boleh mula simpan emas dekat public gold serendah RM100. Dan RM100 ini dia bukan komitmen bulanan. Okey, maksudnya apa? Okey, komitmen bulanan tu maksudnya macam kita bayar rumah, macam kita bayar kereta, macam kita bayar kuku kan, kita kena buat setiap bulan. Okey, tetapi simpanan emas dekat public gold, especially dalam akaun emas gap, dia bukan ada komitmen bulanan unless anda request untuk simpan secara konsisten setiap bulan melalui auto debit. So, kalau by default, dia adalah benda yang normal macam kita simpan duit dekat bank. Semua orang ada bank kan? Ada duit kita simpan, tak ada duit kita tak simpan. Ada duit lebih, simpan lebih. Ada duit sikit, simpan sikit. So, the same teori kita apply dekat account gap. So, account gap ni kalau kita nak menyimpan, kita boleh simpan dalam minimum RM100 tanpa komitmen bulanan. Murah, mudah dan patuh syariah. Terima kasih Pink. Okey, Pink ni lelaki ke perempuan? Kita nampak macam lelaki. Okey. So, itu soalan pertama. Nak mula simpan emas dekat public gold, berapa duitnya? Tak perlu tunggu duit banyak. Tak perlu tunggu duit ada ribu-ribu. Mona nak kongsikan satu orang yang dia nak beli emas. Masa tu, hi madam. Madam pula. Siapa ke Pink ni? Kejap. Tak nampak. Entahlah, mata saya bukan nampak. Tak nampak. Siapa tulis nama? Okey. Flo. Okey, Flo. Hi, Flo. Okey. So, saya ada satu kisah di mana ada satu orang, dia nak simpan emas, duit raya, tapi duit raya anak dia. Dan duit raya anak dia macam dah ada 1,000 macam tu. Masa tu harga 1 dinar adalah 1,200. Dia kata, Mona, saya nak tunggu cukup lagi 200, saya nak terus beli 1 dinar. Mona cakap dengan dia, tak perlu. Apa duit yang ada, 1,000 ke, terus sahaja tukar kepada gram emas dalam akaun gap. Later on, ada duit lagi, masukkan lagi sampai cukup gram untuk dapatkan 1 dinar, 4.25 gram, barulah you keluarkan. Means that you kumpul gram terlebih dahulu, gram first, item later. Okay? Masalahnya, dia kata tak apa. Saya nak tunggu juga sampai cukup 1 dinar.
And tahukah anda sampai hari ini harga 1 dinar dah jadi 2,000, duit dia masih lagi 1,000 lebih, tak bertambah dan dia tak beli 1 dinar. Tapi kalau dulu dia dengar nasihat Mona, ada duit 1,000 terus dia tukarkan dalam akaun Gap, mungkin masa tu dapat 3 gram lebih. So you perlu tambah 1 gram lebih saja untuk dapatkan 1 dinar. Tapi sekarang instead of that, bila you tunggu untuk dapatkan 1 dinar mengikut RM, sooner or later you tak akan terkejar. Better you preserve your money dalam bentuk gram emas terlebih dahulu. Okay, so kalau orang tanya berapa duit untuk mula simpan emas dekat Public Gold, anda boleh mula simpan dengan RM100 dalam akaun Gap, mudah, murah dan patuh syariah dan tidak ada komitmen bulanan. But if you really want to do your saving dalam bentuk emas, simpanlah secara konsisten. Sebab apa? Bila you simpan secara konsisten, you akan nampak duit you, kalau you simpanlah RM100 dalam bentuk duit dengan RM100 dalam akaun Gap. Okay, you akan nampak jauh perbezaan dia dalam tempoh setahun, dah nampak dah perbezaan dia. Oh, yang ini dapat banyak ni. Yang ini tak bertambah pula duit ni, malah kuasa belinya makin hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Ngan. Selamat pagi. Okay, so anda dah nampak dah. Okay, kalau anda rasa macam, Mona saya masih tak faham lah. Okay, pergi dekat Mona punya media sosial ataupun anda boleh pergi dekat Mona punya YouTube. Minggu lepas punya live, yang live macam naik motor tu, kan, yang live naik motor yang viral tu, okay, anda boleh tengok apa yang Mona terangkan, bagaimana beza antara orang simpan duit dengan orang simpan emas pada amount yang sama. Okay, pada amount yang sama, dia simpan sama RM-nya, tetapi apabila dia convert kepada bentuk gram, yang ini jadi 28,000, yang ini jadi 12,000 je. Jadi siapa yang nak tengok boleh pergi dekat Mona punya YouTube, boleh tengok Mona punya perkongsian yang viral yang atas motor tu. Kaedahnya seperti atas motor. Anda boleh tengok. Okay, kat situ nanti anda akan faham. Baru anda kata, oh betul lah. Emas adalah duit dalam bentuk yang lebih baik sekiranya anda simpan dalam jangka masa panjang. Duit kalau anda simpan dalam jangka masa panjang, sooner or later dia punya nilai akan menurun. Okay, itu soalan yang pertama. Berapakah minimum RM yang perlu kita simpan nak simpan dalam bentuk emas? Okay, soalan yang kedua. Okay, kalau anda tanya, sister nanti baca mesej ya? Okay, nanti kita baca. Nak baca sekarang ke? Nak baca sekarang ke nak baca nanti? Sekejap ya. Mesej ni dekat mana? Kalau mesej dekat nombor lagi satu, dia kena pakai telefon ni. So dia kena tunggu habis live dulu. Okay. Sekejap ya. Okay, kemudian soalan kedua. Kalau simpan dalam akaun Gap, bila boleh ambil fizikal? Okay, kalau simpan dalam akaun Gap, bila boleh ambil fizikal? Ramai orang yang beranggapan bahawa kalau simpan dalam akaun Gap, kita hanya simpan dalam bentuk gram sahaja. Jawapan dia tidak. Apabila anda simpan dalam akaun Gap, anda kumpul gram. Dan bila gram itu dah cukup dengan apa yang anda nak, contohnya anda kata, Mona saya nak 1 dinar. Cukup 4.25 gram, boleh request untuk penghantaran. Ataupun anda kata, Mona saya teringinlah nak ada 10 dinar. Okay, 10 dinar seketul. Saya tak nak 1 dinar 10 keping. Saya nak 1 dinar, saya nak 10 dinar 1 keping. Jadi bagaimanakah caranya yang paling mudah dan murah dan tidak membebankan anda adalah dengan mengumpul gram di dalam akaun Gap. So, Mona dah buat. Anda pun boleh juga. Jangan kata suri rumah yang tak ada duit tak boleh simpan emas. Jangan kata suri rumah yang tak ada gaji tak boleh simpan emas. Jangan kata suri rumah tak boleh ada 10 dinar ni. Boleh. Dengan syarat anda kena ambil tindakan. Ada je 100, simpan terus dalam akaun Gap. Kenapa Mona kata ada 100 simpan terus dalam akaun Gap? Sebab suri rumah simpanan dia tak banyak.
Okay, jadi dia dapat daripada mana? Mari kita tunjuk kita punya peti simpanan. Okay, nampak ini peti simpanan. Berapa banyak kita simpan contohnya. So, kita simpan dalam ni. Cukup je RM100 dalam ni. Terus sahaja tukar kepada anda punya account Gap. Jangan nak tunggu dalam ni ada 1,000 ke 10,000 ke. Itu semua angan-angan Mak Jenen. Tapi kalau 100 is boleh direalisasikan dengan nyata. Okay. Ada RM10 baki. Tadi pagi beli dekat pagi tadi beli barang dekat kedai runcit dekat depan. Ada baki RM10. Masuklah RM10 dalam ni. So tak perlu nak keluarkan. Tunggu 100, cukup 100, masuk cash deposit. Okay, cincin emas. Cincin pula, mata aku buta. Mesin emas ATM. Boleh ke keluarkan emas guna account Gap? Boleh. Kalau, kejap, cincin perak duduk dekat mana? Boleh saya tahu cincin perak duduk dekat mana? Okey, untuk info, mesin emas ATM ni, dia boleh keluarkan emas dengan 2 cara. Dekat Ipoh. Okey, kalau kita tengok dekat Ipoh, okey, kalau kita tengok dekat Ipoh, okey, kejap, cincin emas dah ada akaun emas Gap. Dah ada akaun emas Public Gold. Okay, kalau dah ada, boleh pergi dekat website, pergi dekat, contact us. Okay, ada nampak find us. Lepas tu dekat find us tu ada branch dengan our gold ATM. So, tengok bahagian Northern Region. Okay, Northern Region dekat Ipoh kan? Dekat Ipoh Perak. Okay, mari kita tengok. Ipoh. Dekat Public Gold Ipoh ada. Dekat mana lagi? RTC Gopeng ada. Meru Raya, Maiden RTC Gopeng, Maiden Meru Raya, Maiden Parit Bunta, di Mall Seri Iskandar, Taiping Central Mall. Itu adalah antara lokasi di Perak yang ada mesin gold ATM. So, untuk cincin perak, boleh pergi dekat Mona punya profile. Boleh pergi dekat Mona punya video. Mona ada pin post. Okay, Mona ada 3 video dekat situ. Video yang pertama, tak salah Mona, adalah video cara untuk keluarkan emas daripada akaun Gap melalui mesin gold ATM. Boleh pergi dekat video tersebut. Okay, boleh pergi dan tengok. Jangan lupa follow and subscribe. Okay, so, cincin perak, adakah Mona dah menjawab soalan? Okay, kalau menjawab soalan, Alhamdulillah. Okay, ada soalan lagi tak? Mari kita tengok ada soalan lagi tak. Sekejap ya. Okey, ada soalan lagi tak? Dan adakah saya dah menjelaskan kepada cincin perak tadi soalannya? Okey, untuk anda, kalau anda nampak mesin gold ATM itu, anda boleh buat pengeluaran melalui melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah anda boleh mengeluarkan daripada akaun Gap ataupun anda boleh menggunakan kad debit anda untuk buat pembayaran secara cash pun boleh juga. Okey, namun saya sangat menyarankan untuk anda buat belian daripada akaun Gap dan keluarkan daripada mesin gold ATM tersebut. Okey, itu adalah cara yang efektif dan murah lah. Okay, this is my personal opinion. Okay, soalan seterusnya. Okay, tadi soalan pertama orang tanya kalau nak simpan emas berapa duit yang kita perlukan. Okay, kita perlukan sekurang-kurangnya RM100. Dan percayalah, pergi pun dekat mana-mana, anda tak boleh nak keluarkan emas pun kalau RM100 tu. Betul tak? Ada ke RM100 boleh keluarkan emas? Kan? Kalau anda tengok, mungkin anda scroll-scroll, nampaklah Mona, ada orang jual emas RM60 je Mona. Bukan main besar lagi dia punya tu.
Okey, so emas itu biasanya boleh dibeli tetapi tidak boleh dijual. Mungkin anda tertanya-tanya pula, Mona kenapa pula tak boleh jual? Dia kan emas, Mona kan selalu kata habuk emas pun laku. Kan Mona selalu cakap macam tu, nanti tiba-tiba Mona kata tak boleh jual pula. Okey. Untuk sesebuah company membeli emas, apakah yang mereka lakukan terhadap emas tersebut? So, jawapannya adalah mereka perlu melakukan pengujian. Apabila mereka melakukan pengujian, ada beberapa cara untuk pengujian tersebut dilakukan. Antaranya adalah dengan menggesek emas tersebut, kemudian diuji dengan asid, nak tengok bagaimanakah reactionnya. Okay, no reaction. Macam anak-anak tengok YouTube. Nak tengok tak? Tengok ya, anak tengok YouTube cerita apa. Okay, dan digesek-gesek. Okay, kemudian dicurah dengan asid, nak tengok reaction. Okay, namun sekiranya kalau emas itu dia adalah macam ni, dia bolehlah nak digesek-gesek. Sebab dia masih lagi emas fizikal. Okay, walaupun contoh dia macam ni lah. Ni kan 1 dinar ni. Okay, 1 dinar ni nampak tak? Okay, 1 dinar ni. Okay, saya buka daripada casing dia. Okay, saya buka. Boleh tak saya nak gesek-gesek? Boleh. Okay, tetapi kalau contohnya anda pernah tak makan coklat. Bila anda koyakkan foil dia yang warna gold tu. Okay, itulah umpamanya emas yang bersaiz besar yang anda tengok dekat bila anda slide ni. Okay, so kalau anda nak gesek, apa jadi? Dia terus jadi hancur lah ataupun koyak lah. So, pengujian tidak boleh dilakukan. Okay, jadi semoga apa yang Mona kongsikan ini bermanfaat kepada anda semua. Okay, kalau kita kata, boleh ke beli emas bawah 100? Mona ada je Mona. Mona ni tak tengok ke TikTok? Ramai je orang jual emas bawah 100. Ya, betul. Namun, adakah emas yang dijual itu anda boleh jual balik? Okay, kalau emas public gold ni, public gold dah jual kepada anda nak jual balik dekat kedai emas boleh, anda nak jual balik dekat public gold boleh. Lagi baguslah sebab public gold akan beli barang dia dengan harga yang lebih tinggi. Tapi, kalau contohnya anda beli yang jenama XYZ tu, anda dah beli, anda nak jual. Anda tak tahu kat mana nak jual. Sebab kedai emas pun tak ambil. Mona ada cerita ni lah kan. Berkaitan. Setiap apa yang Mona kongsikan tu, dia ada sebab dan dia ada cerita dia. Once upon a time, Mona ada seorang penyimpan emas yang dah bersara. Okay, puan ni dia dah bersara, kemudian dia dapat satu keping emas yang besar dia macam ni. Okay, kalau kita tengok besar ni, ini adalah kertas dia kan, dia punya apa kepanggilnya, kad dia. Tapi emas 1 gram dia besar ni saja. Okay, 1 gram. Namun, yang dia tunjuk dekat Mona, emas dia besar ni. Penyek macam ni lah. Besar macam kad ni. Dan berat dia adalah 0.5 gram. Dan dia ada tulis nama kedai juga dekat situ. Kedai tu quite famous. Kita memang kenal lah kedai-kedai emas yang terkemuka dekat Malaysia ni. Dan dia nak jual dekat public gold. Lepas tu, masa tu ada open house. So, open house kita memang boleh datang dan buat jualan lah. Okay, so dia tanya dekat staff dekat kaunter. Okay, cik, saya nak jual saya punya emas ni. Nak pakai duit sikit. Okay, mana puan dapat emas ni? Oh, emas ni daripada saya punya persaraan dulu dapat hadiah. Adalah bersara 5-6 tahun lepas. Okay. So, emas kan kalau kita nak jual balik dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, nilainya lebih meningkat kan. So, dah betul dah konsep dia tu. Okay, masalahnya public gold tak boleh nak buka dia punya ni, dia punya casing macam ni. Sebab dia dalam dia macam kita punya chocolate foil tu. Jadi public gold kata, "Minta maaf lah puan, emas puan ni dia macam kertas. Okey, tak boleh nak buka, kalau buka koyak. Kalau koyak nanti nak buat pengujian pun susah." Okey,
Lepas tu apa yang berlaku? Staff advice lah. Staff kata, okey puan cuba pergi dekat depan sana. Dekat depan Public Gold ada mall. Okey, dekat mall sana ada kedai emas tersebut. Cuba puan pergi. So puan ni pun pergilah dengan harapan. Okey, nama kedai terpampang. Okey, nama kedai dekat emas pun terpampang. Jadi match lah kan. So dia pun bawa. Dia kata, puan, ini memang betul emas kita. Tapi puan ada resit tak? In order you to jual balik emas kepada kita, kita perlukan resit asal puan. Masalahnya puan ini mendapat emas tersebut melalui hadiah hari persaraan. Dan dia telah bersara 5 tahun yang lepas. Anda rasa dekat mana dia nak dapatkan resit tersebut? So tak adalah kan? So, itu adalah ceritanya. Maksudnya apa? Beli emas, pastikan emas tersebut adalah emas yang anda boleh jual balik semula. Okey? Pastikan benda itu, baru anda beli. Okey, dan pastikan anda nak jual balik tu bukan hand by hand kepada orang lain. So, maksudnya dia macam tipu atas tipu atas tipu. Kalau anda nak rasa dia adalah benda yang betul, anda jual dekat kedai. So, kedai kalau terima, then is valid lah. Kalau kedai pun tak nak, maksudnya kedai pun tak nak ambil risiko. Ini berlaku dekat satu lagi, Mona punya penyimpan emas. Banyak betul Mona punya perkongsian hari ni kan. Sebab apa? Sebab Mona nak pastikan anda semua dapat knowledge yang betul. Nanti kalau Mona kata, kalau beli emas, pastikan dapat emas. Oh, dia dah pasti dah dapat emas. Tapi masalahnya emas dia tak boleh jual balik. Okay? Sebab apa nak kena jual balik? Inilah sebabnya. Penyimpan emas Mona ni, dia cleaner. Okay? Dia cleaner. Lepas tu dekat mall. Ada kawan dia pun cleaner jugalah. Okay? Jual emas yang gold foil tu dekat dia. Macam-macam lah dia kata, kau kena beli emas. Nanti kau nak beli rumah senang. Cik ni pun percaya. Okay? Maka dia pun lah beli emas yang RM50, RM60 tu kan. Mona tanya, apa tujuan Acik beli ni? Acik nak beli rumah Mona. Kita pun berfikir 20 kali jugalah kan. Biar betul nak beli rumah, simpan RM20, RM50 ni. Rumah apa dia nak beli kan? Dia kata, itulah Mona, kita nak beli rumah, kena simpan sikit-sikit. Masalahnya Mona kata, kalau akak nak simpan rumah, nak beli rumah, simpanlah duit tu sampai 100, masuk dalam akaun Gap. Lepas tu kumpul banyak-banyak, keluarkanlah 10 gram ke apa ke, barulah nampak dia punya fungsinya. Kan 10 gram ke 50 gram ke, kan? Barulah kita boleh kata nak beli rumah. Kalau Acik beli yang macam kertas coklat tu, nak beli rumah, saya rasa agak payah nak jual balik. Tapi masalahnya itulah, kadang-kadang bila kita cakap, orang akan rasa macam kita nak menyalahkan apa tindakan dia. Tapi sebenarnya bukan macam tu ya kawan-kawan. Kita nak bagi ilmu yang betul. Sebab apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita kongsikan dan anda dapat manfaat daripada ilmu yang Mona kongsikan, pahalanya mengalir sampai ke sana. Okey, itu yang kita nak. Okey, kawan-kawan yang ada dekat Mona punya live ni, sekarang dah ada akaun emas Gap ataupun belum? Kalau belum ada, boleh pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran secara percuma dan boleh mulakan simpan emas. Kalau tak pandai, tak apa. Habis live, Mona akan guide step by step. Jangan risau. Okay, Mona akan guide step by step. Okay, kemudian soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apa beza beli emas dekat Public Gold dengan beli emas dekat kedai emas? Okay. Literally, okay, bezanya adalah dari segi kita punya cara belian kita. Okay, kalau dekat kedai emas, boleh tak kita nak simpan emas RM100, RM100, lepas tu bila cukup gram baru kita nak keluarkan? Tak boleh. Kita kena bayar certain amount of money dan dia bagi certain gram according to harga semasa lah.
Kan? Macam tu. Tapi dekat public goal kita dah mudahkan anda punya urusan. Kita tak perlu nak suruh anda tunggu duit anda banyak kepul-kepul macam tu. Okay, anda ada 100, tukarkan kepada gram emas. Bila gram dah cukup, kita boleh keluarkan. So, itu cara yang sangat berbeza berbanding dengan kedai emas. Yang kedua, kalau kita beli dekat kedai emas, dia ada upah tukang sewaktu membeli. Dan sewaktu menjual, spreadnya sangat besar. So, anda dah rugi 2 kali. Rugi sewaktu membeli sebab ada upah tukang. Rugi sewaktu menjual sebab spreadnya besar. Kalau anda beli emas dekat public gold, kita tidak ada upah tukang. Yang ada adalah gold premium. Ramai orang tanya, Mona, gold premium tu apa? Gold premium itu adalah kos untuk pembuatan. Kalau anda prihatin ataupun anda mata eagle, anda akan dapati bahawa semakin besar emas tersebut, semakin murah harga per gram untuk gold premium tersebut. Okey, so anda boleh nampak kalau contohnya 1 gram RM15. Kalau 1 kilo tak salah Mona RM40 kot. Okey, so nampaknya makin murah apabila emas tersebut semakin besar gram dia. Sebab apa? Sebab kos pembuatannya semakin senang. Kalau yang kecil ni bukan main susah dia nak buat ya. Okay, untuk info Mona dah pergi dekat kilang emas Public Gold dekat Pulau Pinang awal bulan 4 kot rasanya. Tak salah Mona bulan 4. Okay, bulan 4 pergi dekat kilang Public Gold. Okay, kita tengok bagaimanakah emas daripada A sampai Z dihasilkan. Okay, yang paling semua kita tengok. Jadi kita tahu selama ni kita fikir macam alah senang je kan kilang emas tu macam cetak je kan. Itu adalah pemikiran kita semua tapi dia tidak sesenang itu ya. Okey, bila kita dah ada dekat situ, bila kita dah nampak oh susah sebenarnya apabila kita nak menghasilkan emas, lagi-lagi kalau emas public gold ni bercorak-corak begini. Okey, ingat senang ke nak buat? Okey, lagi-lagi kalau emas yang contohnya bulat-bulat macam ni lagi suka. Okey, tapi untuk anda dapatkan emas pada gold premium yang lebih murah, okey, maksudnya emas yang lagi besar lah. Sebab tu Mona encourage untuk anda simpan dalam account gap. Try to aim untuk item yang lebih besar. Kalau anda contoh macam Mona dulu, sekejap kita minum. Okey, dulu Mona tak pandai. Bila Mona tak pandai, Mona simpan RM100, cukup 1 gram. Cukup je 1 gram, memang aku merentan nak keluarkan lah. Macam anda juga, cukup je 1 gram, rasa nak keluarkan lah daripada account gap tu, tak boleh nampak tunggu lama-lama. Okay, ada 1 gram, nak keluarkan. Ada 1 gram, nak keluarkan. Ada 1 gram, nak keluarkan. Memang itu je lah kerjanya. Okay, ini adalah Mona punya pengalaman sejak 10 tahun yang lepas. Apabila ada je 1 gram, memang kita akan keluarkan. Okey, dia jadi sebab masa ni Mona ambil masa panjang 10 tahun nak pandai. Jadi Mona tak nak anda macam tu juga. Mona nak anda pandai lebih cepat. Okey, Mona ambil 10 tahun untuk faham. Lama betul otak aku kena ketuk baru nak faham. Okey, 10 tahun baru faham. Okey, bila 10 tahun baru faham, maksudnya banyaklah kau punya 1 gram 1 gram. Tapi bila otak kau dah membesar dengan bagus, okey, sel-sel otak kau dah bersambung, makanya barulah kau faham. Kenapalah aku tak keluarkan 10 dinar macam ni. Okey, kalau dulu ni setiap kali 1 dinar aku keluarkan. Okey, daripada zaman mana dulu setiap kali ada 1 dinar, cukup je 1 dinar, keluarkan. Okey, cukup je 10 gram, keluarkan. Okey, so sekarang dah pandai. Barulah, oh, ni 50 gram. Macam tu. Barulah boleh dapat keluarkan gram yang besar. So, manfaatkan account gap anda dengan betul. Sebab lagi besar emas anda, lagi kecil dia punya nilai spread dan lagi kecil dia punya gold premium per gram.
Okey, faham? Okey, sebab tu anda kena letak matlamat. Contohnya anda kata, saya nak 10 dinar untuk pergi haji dan umrah. Saya nak 10 dinar kali 2 untuk dana apa? Saya nak 10 dinar untuk dana apa? Macam tu. Okey, faham tak? Kan? Janganlah anda tak salah. Kalau mungkin anda tanya, salah ke Mona kalau saya nak keluarkan 1 gram, 1 gram? Tak salah. Betul je. Cumanya kalau anda keluarkan 1 gram 10 pieces, anda akan gold premium dia dah jadi 150 padahal dia baru 10 gram. Kalau anda keluarkan 10 gram, gold premium dia baru RM10. Kan jauh beza? Lagi-lagi kalau anda setiap kali post RM10, RM10, RM10 dah RM100. Kalau anda post sekali je baru RM10. Nampak tak? Sebab tu Mona kata simpan emas saja-saja pun untung. Tapi kalau simpan emas dengan ilmu lagi untung. Okey? Sebab tu anda perlu ada cikgu yang akan guide anda supaya anda tak tersalah langkah. Cikgu dah langgar dinding, dah macam-macam benjol dah ada kat sini. Okey? Tetapi bukanlah dinding yang kerugian macam mana. Tak, macam itulah. Tak faham kan? Memanglah kita kata simpan emas 1 gram 1 bulan. Tapi kita tak kata keluarkan setiap bulan. Masalahnya ilmu tak habis belajar. Kan? Jadinya kita keluar 1 gram 1 bulan. Kita keluarkan banyak-banyak 1 gram, 1 gram, 1 gram. Tapi kalau contohnya kita tunggu untuk kita keluarkan item yang lebih besar, kita akan nikmati spread yang lebih kecil dan gold premium yang lebih kecil. Okey, sekarang dah faham dah? Okey, sekarang dah faham dah. Hari ni kita memang nak berkongsi sahaja kita punya Q&A dengan testimoni. Apakah soalannya dan apakah testimoninya supaya anda lebih mudah faham. Okey, supaya anda tak perlu nak langgar tembok. Cikgu dah langgar tembok banyak kali lah. Dah macam-macam benjol ada kat sini. Dah macam bonggol unta dah. Okey, tapi anda tak perlu. Sebab apa? Sebab highway telah dibina untuk anda. Okey? So, ingat benda tu. Okey. So, ada orang tanya, emas kalau hilang macam mana? Okey. Kalau emas ini dekat tangan anda, kalau hilang, konsepnya sama macam ni. Saya yakin semua orang ada benda alah ni kan. Dia dah macam mainan pula aku buat. Pusing-pusing. Okay. Mona yakin semua orang ada barang kemas. Betul? Dan barang kemas ini adalah tanggungjawab anda sendiri. Kalau contohnya ini anda beli dekat kedai Habib contohnya. Kalau hilang, adakah anda nak pergi dekat Habib tanya, Habib, rantai saya hilang. Habib boleh ganti balik tak? Kan? Ramai orang takkan buat macam tu. Tetapi yang peliknya, apabila ini hilang, anda akan cakap, public gold, saya punya gold bar hilang, public gold boleh ganti balik tak? Kan? Anda tak boleh relate benda ni dengan benda ni. Padahal dia adalah benda yang sama dalam bentuk yang berbeza sahaja. Ini bila anda dah beli, ini adalah belong to you. Ini adalah anda punya. Kalau hilang, adakah anda nak pergi dekat kedai emas tersebut dan bagi tahu, Uncle, saya punya rantai hilang. Ada insurans ke Uncle? Boleh you pulang balik saya punya? Boleh bagi lagi satu tak Uncle? Sebab saya punya dah hilang. Pernah tak ada orang buat macam tu? Tak pernah. Tapi yang ini pernah. Yang ini kalau hilang, dia boleh tanya dekat Mona. Mona, emas saya hilang. Public gold boleh ganti balik tak? Atas apa sebab public gold nak ganti balik emas you all? Ini kan emas you all simpan. Dan hilang itu atas kecuaian anda. Itu Mona kata ada insurans tu. Ramai orang yang salah faham. Insurans itu adalah perjalanan daripada public gold ke rumah anda.
Once benda tu dah sampai ke rumah anda, itu adalah tanggungjawab anda. Kan? Jadi anda perlu bertanggungjawab sekiranya emas tersebut telah sampai ke rumah anda. Jadi kalau contohnya orang tanya, Mona, kalau emas public gold hilang, macam mana? So kalau emas ni hilang dalam rumah anda janganlah pergi gegar public gold tanya, public gold boleh ganti balik tak? Emas saya hilang. Tak, sebab tak ada orang pun yang kalau emas dia hilang, dia pergi balik dekat kedai Wahcan. Wahcan, kedai saya punya emas hilang boleh ganti balik tak? Silap-silap guard yang pegang senapang tu, tembak je anda. Kan, mengarut no dia ni. Makan apa tadi? Mesti Pak guard tu tanya macam tu kan. So, the same theory apply juga. Kalau anda dah beli emas, emas ni dah sampai ke rumah anda, so itu adalah tanggungjawab anda untuk jaga dan simpan seeloknya. Tapi kalau contohnya dalam perjalanan, contoh macam Pink contohnya, rumah dia dekat mana? Dekat Borneo sana. Daripada Penang nak ke Borneo, melalui sama ada kapal terbang ataupun kapal laut. Contohnya, let's say lah kapal laut itu hilang di laut. Ataupun kapal terbang tu mengalami kerosakan dan parcelnya tak tahu hilang ke mana. So yang itu akan ada penggantian sebab ada insurans perjalanan. Okey, insurans itu adalah sepanjang tempoh perjalanan keluar daripada public gold, keluar daripada pintu public gold sampai ke pintu anda. Once dah sampai ke pintu anda, itu adalah tanggungjawab anda. Okey, adakah saya menjawab soalan? Sebab isu emas hilang ni ramai je yang bertanya. Namun kalau anda perasan saya pun nak berkongsi info dengan anda. Kalau anda perasan beberapa hari ini, anda mungkin perasan, Mona selalu kita post emas kan? Kita request JIT 3 hari dah sampai. Laju bagus public gold ni. Tapi sekarang dah seminggu Mona tak sampai-sampai. Kenapa public gold ni teruk kenapa kita akan tanya macam tu. Okay, kalau anda pun perasan, lately harga emas turun dengan sangat banyak. Apabila harga emas turun banyak, anda buat apa tadi? Anda keluarkan emas anda kan? Orang lain ada 1.8 juta rakyat Malaysia pun ada pemikiran yang sama. Semua nak keluarkan emas. Semua beli emas nak keluarkan. Okay. Jadi berlakulah bottleneck dekat sana tu. Dekat contohnya HQ tu. Kan? Dan mungkin anda ada soalan. Ini soalan biasa. Mona selalu dengar soalan ni. Mona, tak boleh ke public gold tambah staff? Dah ramai, dah jual juta-juta takkan tak boleh tambah staff? Takkan kita nak tambah staff untuk 10 hari je? Ataupun takkan kita nak pakai staff untuk 1 bulan je? Lepas tu kita nak buang ke? Kan? Kita nak pakai macam tu je. Kita menjual precious metal. Takkanlah kita nak ambil entah siapa-siapa je nak pakai sekejap untuk buat pembungkusan dan sebagainya. Kalau berlaku apa-apa, siapa nak bertanggungjawab? Jadi, public gold sendiri dah mengeluarkan peraturan bahawa kalau anda buat belian emas, emas tu akan sampai kepada anda sekurang-kurangnya, contohnya dalam tempoh 7 hari bekerja waktu biasa, ataupun kalau waktu kritikal 14 hari bekerja. Jadi kita dah ambil tempoh kritikal tu sekali. Okay, so by hook or by crook, dia akan sampai juga kepada anda. Cumanya sekarang ni macam anda, harga emas turun, orang beli berbondon-bondon, lepas tu semua nak menggunakan perkhidmatan JIT. Jadi perkhidmatan itu agak kram di sana. Okay, kita tak boleh suka-suki nak tambah staff. Okay, staff kita bukan boleh suka-suka tambah sebab kita nak pastikan staff yang jujur, kan? Kita nak kena pastikan benda-benda tu semua. Takkan suka-suka hati je kita nak open vacancy. Hari ni ada buka, siapa nak join public gold untuk pembungkusan emas. Dah lah dia orang nak kena train dulu. Okay? Lepas tu kau nak pakai dia 10 hari je. Membazir. Siapa yang kerja HR mesti faham benda ni. Okey, adakah Mona membantu? Ya, adakah Mona membantu? Semoga penerangan Mona ni membantu, walaupun kadang-kadang orang selalu cakap Mona kalau bercakap mulut dia sarkastik. Dia bukan sarkastik.
Kan setiap orang dia ada gaya percakapan berbeza kan. So this is my gaya lah. Okay, kalau sarkastik tu itu adalah apa? Kita ramai nampak orang buat macam tu kan. Maksudnya itu adalah benda yang orang baru faham. Kalau kita cakap biasa, orang tak faham dik. Kita kena sarkastik. Pink kata ya membantu. Lepas ni Flow, kalau ada orang ataupun penyimpan emas bawah bimbingan Flow yang bertanya kenapa emas lambat selalu seminggu dah sampai. Kalau kat Borneo kan, selalu seminggu dah sampai. Okey, selalu kalau seminggu dah sampai dah kat Borneo. Ni kenapa tak sampai-sampai lagi? Jawapan dia adalah tuari berlaku gold rush, harga emas turun, semua orang buat belian dan semua orang request untuk menggunakan perkhidmatan JIT. So, staff kita tak boleh nak tambah suka-suka. Bila kita nak tambah suka-suka, kita tak pasti integriti masing-masing. Jadi sebab tu Public Gold pun dah keluarkan arahan. Okay, arahan ni bukan baru keluar semalam. Arahan ni memang standard. Pada situasi normal 7 hari bekerja, pada situasi kritikal 14 hari bekerja. So anda tunggu sahaja, emas pasti akan sampai. Lagi satu, apabila ada berlaku cuti-cuti panjang, emas tidak akan dipostkan sebelum cuti panjang. Contoh macam cuti raya. Sebab apa? Apabila cuti raya, kita takut emas itu stuck dekat mana-mana warehouse. Bila stuck dekat warehouse, dia tak selamat lah kan. Kita nak emas tu dia macam passing je. Pas sini, pas sini, pas sini sampai. Kita tak nak pas sini duduk hilang. Kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi kalau anda nak mendapatkan emas anda sebelum cuti-cuti panjang, better buat awal. Jangan besok dah start cuti panjang, hari ni request nak emas. Lepas tu cuti panjang, emas pun tak tahu pergi mana. Okay, jangan risau. Public Gold dia takkan proses anda punya parcel kalau ada cuti panjang. Sebab tu kalau ada cuti panjang, lagi lama tempoh anda menunggu. Okay, soalan yang paling hangat untuk bulan lepas. Sebab apa? Bulan lepas adalah bulan raya. Ramai orang tanya, Mona, boleh tak saya nak buat simpanan emas untuk anak tapi simpan dalam akaun saya? Ramai ibu bapa yang tanya soalan macam ni. Lepas tu Mona kata, kenapa nak kena simpan dekat akaun puan ataupun tuan? Kenapa tak simpan dalam akaun anak-anak sendiri? Leceh lah Mona. Sebenarnya tak leceh. Dia leceh sewaktu nak buat pendaftaran sahaja. Okay, nak isi borang. Itu je lah. Itu pun Mona yang isikan kan. Kalau siapa yang simpan emas bawah Mona, Mona yang buatkan semua. Mona tolong, Mona pastikan anda buat isi dengan betul. Dan kemudian Mona pun guide. Ini adalah cara untuk simpan emas sampailah emas pertama anda duduk dalam anda punya apps tu boleh nampak. Okay, so jangan risau kalau anda simpan emas di bawah bimbingan Mona. Mona akan bantu step by step. Okay, you just give me the detail, Mona akan bantu anda. Anda tak perlu nak pening-pening. Mona pening sikit je, anda tak pening. Okay, yang penting untuk long term lebih mudah. Kalau contohnya, anda fikir mudah saja. Okay, anak aku Abu, simpanlah dalam akaun aku. Tiba-tiba anaknya beranak pula yang baru. Aminah, okay, Muhammad, lepas tu Siti, ramai pula anaknya. Jadi anda dah tak tahu dah. Ini dalam banyak-banyak emas ni, yang mana emas aku yang mana emas Abu, yang mana emas Aminah. Pening lah. Bila anda dah pening, nanti anda tak nak simpan lagi. Jadi untuk mengelakkan pening dalam jangka masa panjang, buat je lah dia beranak je, dapat je nombor MyKid, terus buatkan akaun emas dia. Okay, bila kita beranak, okay, ini based on my experience lah. Bila kita beranak ataupun melahirkan, orang akan datang melawat, betul tak? Orang akan bagi duit untuk anak kita. So, duit itu teruslah masuk dalam akaun dia. Lepas tu hari raya, duit tu terus masuk dalam akaun dia. Kadang-kadang kita ada apa? Bantuan itu, bantuan ini, bantuan persekolahan ke. Padahal kita dah beli dah buku untuk anak kita, betul tak? Kita dah belikan buku teks, kita dah belikan seluar baju, kita dah belikan itu, belikan ini. Duit tu ada lebih, masuk lagi dalam akaun dia. So, jadinya
Account gap kan Mona kata dia tidak ada komitmen bulanan dan anda boleh mula simpan serendah RM100. Paling best kalau anda berniat untuk buat simpanan untuk anak anda secara konsisten, anda boleh pilih Gap Auto Debit. Gap Auto Debit ni anda boleh simpan RM50 setiap bulan. Tapi dengan syarat lah buat setiap bulan. Tapi anda jangan risau. Gap Auto Debit ni walaupun kita kata dia simpan setiap bulan, tapi kalau tak ada duit, dia tak akan tolak daripada akaun. Jadi anda tak ada penalty. Dan kalau bulan depan duit ada, dia takkan tolak double. So itu beauty account Gap Auto Debit. Okay? Kalau tak ada duit, dia tidak tolak untuk bulan tersebut. Dan kalau bulan depan ada duit, dia tidak akan tolak double untuk bulan ini dan bulan sebelumnya. Jadi bagus ke bagus? Baguslah. Anda just set macam Mona setkan untuk terus 60 bulan ataupun 5 tahun. Jadi sepanjang 5 tahun ni kita tak perlu nak fikir simpanan untuk anak kita. Kita pastikan bahawa duit ada dalam akaun Gap, dalam akaun bank dan pada tarikh tersebut, dan biasanya tarikh tersebut tu Mona pilih hari selepas gaji. Okay, contoh gaji 20 hari bulan, pilihlah 21. Takkanlah 20 hari bulan 21 duit dah habis kan? Tak mungkin. Kalau 30 mungkin juga duit dah habis. Tapi kalau 20 dengan 21 duit tak habis lagi. Okay. So hari gaji 20 hari bulan 21 kita setkan untuk auto debit semua anak-anak kita. Mona buat macam tu dan Mona advise untuk semua ibu bapa pun buat perkara yang sama. Sebab apa? Sebab kita menyimpan tanpa sedar. Bila kita menyimpan tanpa sedar, tahu-tahu gramnya dah banyak. Okay, Mona bagi contoh Mona jarang nak tengok berapa gram dalam akaun anak. Okay, tapi sekarang Mona nak kongsi dekat anda lah berapa gram dalam akaun anak-anak. Kita bagi contoh lah kejap kita tengok. Jumlah akaun ni. Kita ambil lah anak yang paling bongsu. Tengok. Ada berapa? Ada 6 gram, 6.5 gram. Okay, ini anak yang paling bongsu. Kemudian anak yang ke sulung. Okay, ada juga 6.7 gram. Okay, kemudian anak nombor 2. Anak nombor 2, anak nombor 2 ada 8 gram. Okay, kenapa Mona tunjuk gram-gram yang berbeza? Sebab contoh, yang kecil sekali sebab dia lahir lambat, jadi gram dia sikit lah. Okay, yang sulung, kenapa gram dia pun sikit? Sebab dia dah pandai berbelanja. Dia beli ikan, dia beli pancing. Sebelum dia bagi mak dia duit raya untuk simpan tu, dia ambil dulu. Yang nombor 2 ni tengah-tengah. Okay, dia tak pandai buat belian lagi. Jadi duit dia lah paling banyak. Duit dia paling banyak, duit dia simpan banyak. Sebab tu dia ada 8 gram. Contoh dia macam tu. Okay, jadi kalau kita ni atas kapasiti seorang ibu atau bapa lagi lah tak boleh fikir. Kan, atas kapasiti kita sebagai seorang ibu nak mengingat gram untuk anak-anak yang ada dalam akaun kita tadi tu, pening kita. Kan? So, ibu simpan dalam akaun ibu, bapa simpan dalam akaun bapa, anak simpan dalam akaun anak. Pening ke? Tak pening. Senang je. Okay, dan kalau anda tengok tadi, Mona pun dah link kan. Okay, kita dah link kan. Ini akaun anak-anak 3 orang yang Mona dah link. Jadi Mona bila nak masuk akaun dia orang, perlu ke nak tekan login, nak log out? Tak perlu. Just tekan je tanda right ni, masuk dah akaun anak-anak. Terus masuk akaun anak. Jadi sebab tu Mona kata, kalau anda sebagai ibu atau bapa yang nak buat simpanan emas untuk anak-anak, Mona sangat encourage buatkan individu anak-anak tersebut akaun setiap seorang satu akaun. Kemudian mungkin anda ada satu perkara yang anda fikir, Mona semua orang ni nak kena hafal password lah, username lah, apalah. Tak perlu, sebab kita boleh linkkan akaun kita dengan akaun anak. Jadi macam Mona tunjuk tadi, perlu ke kita nak hafal semua nombor anak-anak kita? Nombor ke, gram ke, username ke, password ke? Perlu ke kita nak hafal? Tak perlu, kita hanya perlu kita punya sahaja
dan kita klik boleh masuk dekat anak-anak kita. Kan? Untuk orang Islam ataupun orang Melayu biasanya yang ada akaun tabung haji, dia boleh link tabung haji dengan Maybank, dia boleh link tabung haji dengan Bank Islam. So benda tu dah apply before. Anda dah nampak konsep dia, the same concept apply to account gap. Jadi dia sangat memudahkan. Dia tidak memeningkan ibu bapa sekalian. Okey, jadi untuk ibu bapa dekat luar sana, Mona amat encourage untuk anda linkkan akaun anak dengan akaun ibu bapa. Pink, saya sudah buat untuk anak-anak. Betul, Flo buat minggu lepas kan. Jadi bila kita dah buat, lebih mudah. Bila kita dah link, bila kita dah buat auto debit, memang mudah. Auto debit tu, okay, saya cakap dengan Flo auto debit tu, nampak je auto debit. Pemikiran kita kena simpan setiap bulan. Tapi sebenarnya once kita set, 1 hari bulan lah contoh kan. Tapi 1 hari bulan duit kita tak ada dalam bank. Duit akan tolak tak? Duit tak tolak. Bulan depan 1 hari bulan duit tak akan tolak 2 kali. Dan bila-bila dalam tempoh tu kita nak menyimpan, sebab kita tu hari 1 hari bulan, kita nak tolak. Tapi duit tak ada kan. Jadi duit tak tolak. Tapi bila-bila tarikh kemudian, bila kita nak menyimpan, kita boleh je simpan. Tak ada masalah. Tak semestinya bila dah buat auto debit, kena tunggu tarikh tu je. Bila ada duit lain, hari lain, tak boleh buat. Tak. Bila-bila nak buat, buatlah. Macam saya, auto debit daripada akaun saya. Nanti bila bapak dia gaji, akaun bapak dia pula. Jadi tak ada masalah. Boleh sahaja. Ataupun nanti bila-bila nenek dia bagi duit, tak payah auto debit, masuk je terus dalam account gap. Jadi nak tambah secara auto debit boleh, nak simpan manual pun boleh, tak ada masalah. Okay, so baiklah ibu bapa sekalian, nampaknya kita punya sesi Q&A pada hari ini. Mari kita tengok ada soalan lagi ke? Okay, soalan dah habis. Okay, so kalau contohnya anda berminat untuk buat simpanan emas, belum lagi ada akaun emas gap ataupun akaun emas public gold, boleh pergi dekat Mona punya profile, pergi sahaja link kat situ ada 2, sama ada nak terus pergi contact number ataupun nak klik link dekat situ untuk buat pendaftaran secara percuma. Once you dah daftar, you boleh message sahaja Mona, ataupun kalau anda kata malulah nak message Mona, tak apa, nanti Mona akan message anda. Okay? So, terima kasih kepada anda yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya. Kalau anda belum lagi buat simpanan emas, semoga anda murah rezeki dan anda boleh buat simpanan emas untuk diri anda, keluarga dan anak-anak. Dan semoga segala urusan yang kita plan nak buat hari ini dipermudahkan semuanya. Okay, seperti biasa, kalau anda hari ini ada plan nak pergi jalan mana-mana, semoga traffic light anda hijau sampai ke destinasi. Okay, semoga ilmu yang Mona sampaikan bermanfaat dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Kalau anda ada soalan, boleh tunggu hari esok. Pukul 8.30 pagi, Mona akan bersiaran bersama dengan anda semua. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Bye, Assalamualaikum.